77. Saya Rosmawadatul Adawiyah binti Muhammad Razali, nombor kad matrik A25 HP 0276. Saya Syasha binti Rahmat, nombor matrik A25 HP 0294. Saya Safiana Izham binti Syaful Azrin, nombor kad matrik A25HN 0201. Saya Siti Nur Nazira Amira binti Junaidi, nombor kad matrik A25 HP 0290. Saya Siti Nur Afiqah binti Azmi, nombor kad matrik A25HM 0195. Saya Samantha Tay Jia Hui, nombor matriks A25 FM 0039. Saya Siti Rabiah binti Abdul Jabbar, nombor matrik A25 HP 0292. Saya Siti Aisyah binti Zaidi, nombor kad matrik A25 HP 0280. Adalah dengan sepenuhnya dengan rasa bertanggungjawab dan suci hati berikrar bahawa sepanjang pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia saya akan mematuhi undang-undang peraturan prosedur serta dasar-dasar negara yang berkaitan dengan pencegahan jenayah rasuah dan salah guna kuasa. Saya akan membenci dan menolak sebarang bentuk jenayah dan salah guna kuasa serta memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam mencegah sebarang pelakuan jenayah rasuah dan salah guna kuasa. Saya akan memastikan diri saya tidak terlibat dalam sebarang bentuk jenayah rasuah dan salah guna kuasa sama ada secara langsung dengan mana-mana pihak yang berurusan dengan Universiti Teknologi Malaysia. Saya akan memastikan ahli-ahli kumpulan yang lain tidak akan melibatkan diri dalam sebarang bentuk jenayah rasuah dan salah guna kuasa dalam apa-apa jua urusan berkaitan dengan Universiti Teknologi Malaysia. Saya akan melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dengan seberapa segera sebarang bentuk pelakuan rasuah dan salah guna kuasa yang melibatkan saya atau ahli kumpulan yang lain.